Kami berada di ONR Garden. Ini hotel yang kita orang duduk lah. Hotel murah. Tapi bagus. Ada orang pun tak? RM10. RM10. RM10 itu dua. Cek dah bang? Dah. Saya suka betul. Hidup? Bukan. Hidup. Bok. Bawa? Tengok ada dulu. Okey. Ini cantik. Ini rasanya bunga hidup. Bunga hidup ni. Dia susun. Ingatkan plastik. Rupanya bunga hidup Abang tengok bunga hidup. Okey. Dia letak, dia jatuh tu dia letak. Bentuk rama-rama. Oh ni bunganya kat atas sana. Tu. Ni. Tu atas. Oh, disusun-susun tadi. Sini ada rama-rama besar. Oh ni bunga orkid yang tadi tu. Yang sini. Yang sini. Okey. Okey. Ni. Nak keluar. Nak keluar ke mana tu? Oh, ada bunga di situ. Kejap. Sekejap kita jalan-jalan ni. Oh, sini ada pokok semayang. Ini bapak bunga raya. Ada ikan dekat dapur di belakang bawah tu. Oh, sini bah. Ada ikan. Oh, moklah badan. Oh, rintang tawa ambil gambar, dia beraksi. Oh, ada tiga pula. Tiga. Ikan. Oh, sana ada ayam. Lalu kat mana weh? Sini abang. Ni. Nak tanah. Jadi kita pusing dulu sini. Oh, Masuk bawah pokok bawah. kita jalan ke depan. Ayo be. Bawah ada apa? Wow. Bunga ni cantiknya. Dia dah buat road tau. Kita ikut je lah anak-anak. Ni. Pokok apa namanya? Anu kera. Apa nama kera? Periuk. Periuk kera. Apa nama kera?
Dia dah buat entrance ni. Okey. Ada lagi weh situ. Lepas. Okey. Wow, comelnya. Kita ni hari memang selalu bernasib baik Semalam dekat Mosi Forest kita Abah ini kenapa? Enggak, dia auto. Semalam wow cantiknya. Semalam kita dekat Mosi Forest kita masuk dengan percuma rezeki tak ke mana. Lepas tu hari ni sepatutnya dekat Mosi Forest tu kena bayar. Cerita orang nanti orang nak free. Tak, masalahnya kita rezeki masing-masing. Mana boleh orang tu boleh masuk free dapat cuma. Rezeki masing-masing. Cantiknya bunga. Kita masuk Aquarius. Kita sepatutnya masuk situ bayar RM10. Tapi rezeki kita dapat percuma masuk. Dan hari ni kita masuk kat taman ni. Taman dalam ni ada bunga-bunga. Iris nama pokok ni kan. Iris. Ni pokok yang macam tu. Hari ni kita ada apa ni? Ada itik lah. Ada angsa. Tu ada angsa kat bawah. Hari ni uncle tu bagi kita diskaun RM6 seorang masuk kat sini. Macam tu. Ada apa lagi bang? Ni Mini zoo. Mini zoo ni ada apa banyak binatang. Oh, ini kambing comelnya. Ada ayam. Dua sepasang pula tu. Ayam Ni ayam Belanda. Ayam Belanda ke ni? Ayam mutiara. Ayam mutiara, ayam Belanda pula. Tu. Mana lagi bang? Burung-burung. Mana bang? Hai. Comelnya awak. Ada ayam. Saya takut ada ular. Hai. Comelnya dia ni. Sepasang ni. Ni lagi comel. Dia ada ayam kat situ. Apa lagi Kita jalan je lah. Oh, ada tempat tanam sayur kat bawah. Oh, ada kambing. Oh, tadi kalau kita lalu ikut sana. Ada kambing. Tapi tak ada orang jaga. Boleh masuk ke bah? Bismillah. Hai. Dia air garam, dia minum air garam. Hai. Hai awak. Hai. Mana? Hai. 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 Ada lagi. Oh, ada banyak lah kat dalam.
Ada banyak. Hai awak. Hai. 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 Hai awak. Hai. 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 Tu bapak dia. Ha? Oh, dia masuk situ, Bayang? Hai. Oh, netik tu. Ha. Oh, dia masuk kat mana, Pak? Oh. Berjalan dia tadi rupanya. Sekarang kita ke sini pula ni ada apa ya? Dak renap. Ada lagi bah? Ni kalau ada nak bagi makan boleh beli kat sini. Oh, sini apa? Tak ada. Abah? Masuk sini Tu laluan tu. Lepas tu ke mana? Ini. Lepas tu? Oh, sini. Jungle walk. Saya tak pandai, tak ada gambar. Saya tak Jalannya lah, cakap ni. Ni pokok ni ada lagi comelnya. Kalau kat tempat kita boleh hidup ke pokok ni? Cuaca panas. Sini buah markisa. Oh, markisa boleh hidup, maknanya boleh lah. Wah, cantiknya. Pokok. Tu. Lepas tu ada kambing lagi. Kita berjalan. Sini ada kambing lagi. Sini ada tempat sayur. Tempat sayur. Bah. Ni kita tengok dari hotel tadi kan? Tu ke mana lagi, bah? Takkan kita masuk dalam kebun tu? Dia kan jungle walk. Oh. Dia buat untuk kita tengok. Okey. Ni kobis rasanya ni. Ni kobis. Kobis bukan bunga. Apa namanya? Bunga kobis. Brokoli Rasa macam untuk brokoli ni, bukan kobis. Sana ada pekerja ladang. Sekarang jam 9:56, dekat jam 10 pagi. Ni pemandangannya dekat sini. Okey. The Big Boss. Kita jalan lagi ya. Tadi ladang tanaman bunga kobis, brokoli. Sini apa? Pusing. Aduh. Ada ni. Kata bos kena ikut ni arah ni. Betul ke kita boleh masuk sampai sini? Kita ikut laluan. Kita bagi
Ni apa sebut rumah angin kincir. Bukan kincir air. Angin. Kita bagi tahu entrance. Ya, ini bunga. Bunga. Apa nyebut ni? Bunga loceng. Bunga loceng. Oh, kita tak boleh masuk sana. Ini bunga dahlia. Dahlia. Rasanya lah bunga dahlia. Iya ke bunga dahlia? Tu ada pekerja kat ladang tu. Awal dia orang start kerja. Awal apa pun. Ni panasnya yok. Panas pagi. Ni bunga raya putih. Bunga raya putih. Okey. Ini bunga raya merah. Mak bunga raya. Bapak. Ini warna pink. Ini peach. Warna peach. Okey, ini pink. Oh, banyak. Oh, merah ni cantik. Kita jalan lagi. Bunga raya. Tadara, itu bapak keladi. Dia buang gitu aja buah lobak tu. Cantik Cantik. Suasana pagi kat sini dekat Cameron Highland. Ni strawberry. Tapi buah strawberry tak ada. Oh, ada. Tapi belum masak. Belum masak je. Okey, kita jalan lagi. Oh, dia baru lepas siram. Oh, ini bunga raya kuning. Bunga raya kuning. Banyaknya pokok bunga raya kat sini, macam-macam jenis. Ni. Ini lagi satu warna. Tak tahu nak cakap apa, warna apa bunga raya ni. Warna dia macam coklat. Nude. Campur. Memang cantik bunga ni. Ni tempat bunga ros. Ini bunga apa ya, putih. Cantiknya. Dilarang memetik. Bunga ni pun cantik. Bunga ni. Cantik lah ni. Ni pokok hutan sebenarnya ni. Cantik. Tengah berbual dengan kambing. Cantik sangat pokok ni. Pokok ni. Ni bunga dia. Ni. Ni macam periuk kera, tapi entah. Cantik sungguh. Ni jadi macam tu. Nampak? Ini yang jelas. Cantik.
Dapat? Hujan. Macam nak hujan lah. Oh. Dia tahulah pokok yang dia nak makan. Tu ya, pemandangan hotel yang kita duduk daripada bawah. Situ kita duduk. Lepas tu, sini. Ada tandas untuk kegunaan pengunjung. Ada cantik. Cantik, sana ada. Atas. Okey. Sini ada tempat untuk rehat-rehat. Wow, cantik ni. Banyaknya pokok macam-macam ada kat sini. Tempat aiskrim ni kat mana orangnya? Oh, tak jual ni. Tak ada orang. Ni daripada atas lah. Pemandangan dari atas. Oh, ada biri-biri dekat bawah sana. Ada tempat aiskrim. Tu macam tak ada aiskrim. Ada orang, tak ada orang. Okey, kita jalan lagi. Kita naik tangga. Oh, dah habis bahaya? Ni ada lagi. Ini tak payah lah. Biar awak. Ya ke? Dia suruh keluar kat sini bah. Ni ada jalan. Ha? Ibu cakap jalan. Jalan lah. Kau lah ada apa kat sini? Garden. Dalam hutan ni. Cantik. Oh, mama deh. Cantik ni. Apa ni bah? Apa yang pelik sangat? Anjing ke? Oh. Oh, ni. Ayam Belanda tak? Ayam Belanda. Ayam Belanda. Tu ayam Belanda. Tu. Ikan tadi tempat kita pergi tadi. Anak dia keluar. Atau balik. Balik dah kita. Baik, saya patah balik sana tadi bah. Kita sambung balik. Ada banyak kaktus ni. Tapi kali ni kita balik ke? Boleh. Kejut saya. Sini banyak kaktus ni. Ini banyak kaktus. Tapi untuk kali ni kita tak dapat bawa kaktus balik. Sebab kita datang dengan motor sahaja. Jadi kena selamatkan diri. RM10. Wah, ini cantik, ini cantik. Bunga apa namanya? Orkid. Abah, awak ambil gambar orkid ni. Abang tengok cantik. Ni pun cantik. Orkid. Tu sebelah. Nampak tak? Ganas nak? Eksotik. Orkidnya eksotik sangat. Sini pun ada. Sini. Ni orkid.
Sini tadi ada, sini pun banyak kaktus. Ini Ini sama ada cok. Ini kaktus. Ini kaktus. Tak boleh beli naik motor. Saya tak boleh beli sebab datang dengan motor. Kaktus banyak. Macam-macam. Wah, cantik. Ada satu yang cantik. Tengok. Ini ni. Warna merun tua. Wah, kaktus banyak. Ni. Ni. Wah. Cantik. Okey. Time keluar. 10. Ni warna purple. Wah, cantik kaktus tu. Bunga raya warna purple. Pokok janggut ni kita pernah beli, ada kat rumah. Tapi waktu tu datang dengan naik kereta. Boleh lah. Ini pun cantik. Cantik. Hotel yang tempat kita duduk ni berhampiran ni, dekat dengan ni lah, taman ni. Okey. Kalau ada siapa-siapa yang nak datang sini, mudah untuk datang ke sini. Hotel tu berhampiran hotel tempat kami tinggal tu. Kira kedudukannya strategik. Dekat situ ada mudah untuk dapatkan makan. Kalau yang bawa family boleh bawa anak-anak dekat taman permainan, dekat saja. Hai. Banyak bunyi bunga yang dapat di sini. Rasanya harga pun berpatutan. Contohnya macam kaktus tadi, 3 dan RM10. Ni cantik. Boleh datang. Yang kat sini pun peramah tu Amoy tadi. Wah. Hai. Ni pokok tadi tu. Bunga tadi. Saya pun nak buat satu lah. Buat kenangan. Saya kutip. Saya nak susun. Sini. Saya nak buat. Okey. Saya pun nak buat juga. Okey, sini pun ada ikan. Ini potong snake. Saya nak ambil gambar tu. Ni pokok ni. Pokok bunga loceng. Sana yang lagi besar. Ni hotel yang kita duduk tadi. Dekat sini. Okey. Dah. Setakat tu je. Okey.
Kita anu balik tempat. Ni uncle. Uncle, thank you. Terima kasih. Datang sini ya. Uncle ni baik. Okay, bye-bye. Bye.